Aku gelarkan dia sebagai Tesla Model 3 Rahmah. Radio pun dia remove. Kecuali sekarang ni kalau kau nampak kan, sekarang ni Tesla sekarang ni memang dah ada front camera dah. Kereta aku tak ada. Kalau aku buka cover ni, kau boleh nampak kan, betul-betul ring kompang. Apa benda mengarut kau cakap ni? Of course 9 speaker lagi bagus benda tu. So cara kita test slightly berbeza sikit berbanding daripada orang biasa lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni, masih dah subscribe, bantu subscribe, bantu tekan lonceng. Follow juga segala social media kita, Facebook, IG, TikTok. Pandu laju. Jom, let's go. Ya, seperti mana abang katakan, ini adalah Tesla Model 3 rear wheel drive yang paling murah setakat yang ni, RM147,000, RM20,000 lebih murah berbanding daripada base model yang sedia ada dekat pasaran Malaysia. Tak salah abang, sekarang ni Tesla Model 3 dah ada 5 pilihan varian dah. Dan of course ini adalah versi rear wheel drive yang baru saja masuk ke pasaran Malaysia. Kenapa kita katakan ramah? Sebab yang ini adalah Tesla yang paling murah sekali. Even kalau kita fight dengan kompetitor dia pun, BYD Seal pun, yang ini lebih murah daripada kompetitor dia yang sedia ada. Dan of course macam aku cakap lah, RM20,000 lagi murah, takkan dia nak bagi benda yang maintain kan? So semestinya Tesla macam Apple kot kan? Kau bayar ni, kau dapat ni. Kau tak bayar ni, kau tak dapat ni. Lebih kurang sama je benda tu. So yang mana dia ada beberapa benda yang dia dah dropkan dekat kereta yang ni. Basically kalau kita tengok dari segi luaran, memang kita takkan dapat cam. Ini adalah Tesla Model 3 Rahmah. Kecuali sekarang ni kalau kau nampak kan, sekarang ni Tesla sekarang ni memang dah ada front camera dah. Kereta aku tak ada. Gila kan? Tapi nak tambah tak boleh tambah lagi sekarang. Tapi dia dah ada front camera. So which is a good news benda tu. Dan hantar. Tapi salah satu benda yang kita boleh menentukan, dia ni adalah versi ramah ke tidak dari segi rim. Kalau kita nampak kan, untuk rim sebenarnya untuk Tesla Model 3 sebelum ini memang dipakaikan, ada pakai rim kompang, kecuali yang abang punya lah. Abang punya yang long range tu memang dah rim alloy yang sedia ada. Tetapi kalau aku buka cover ni, kau boleh nampak kan, betul-betul rim kompang. Berbeza je, untuk yang standardnya tu dia pakaikan yang rim jenis yang alloy tau. Tapi yang ni walaupun kompang, yang ni pakai besi kot. Kan sama macam Aziah Rahmah. Kau bayangkan kalau tak ada cover ni, kan buruk benar-benar ya kan. Tapi untuk rim ni cuma ada satu pilihan saja, iaitu 18 inci. Dan kalau biasa Tesla dia bagi upgrade tau. Tapi untuk yang ini memang tak boleh. Dah pasangkan jadi comel tu kan. So jadi okey lah. Tapi kereta 140,000 dah bagi ring kompang. Tapi well, it's okay. Tapi other than that, semua masih lagi kekal sama. Tidak ada perubahan. Baik dari segi depan, baik dari segi belakang, semua adalah sama. Kecuali yang ini je. Apa komen kau? Untuk bahagian dalam, ada banyak benda yang dia telah downgrade ataupun dia gantikan dengan benda lain. Yang pertama adalah dari segi dia punya steering. Kalau dulu nak adjust steering ni, kita control dekat screen and kita control kat sini lah. Tapi right now, to be safe course, dia gantikan sebagai manual. Nampak ni? So, tadi kopi juga, tapi jenis yang manual lah. Dia tak nampak premium dekat situ lah. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi seat. Seat sebelum ni memang fully leather. Tapi sekarang ni untuk yang ni dia bagi half leather, half fabric. Tapi still, bagusnya lah dari segi dia punya material, kita nampak berkualiti lah. Dan juga antara benda yang digugurkan adalah dari segi ventilator seat. Untuk yang ni memang dah tak ada. Tetapi untuk heater seat masih ada lagi. Tapi untuk cuaca Malaysia, aku lagi prefer ventilator seat berbanding daripada heater seat. Itu yang lebih better lah. Dan seterusnya, untuk cermin pula. Untuk cermin, sebelum ini dia punya cermin adalah akustik tau. Akustik maksudnya apa? Maksudnya dia ada macam like double layer. Antara kelebihan double layer adalah dari segi NVIDIA yang lebih senyap. Tapi sekarang ni digantikan dengan yang biasa. Dia dah tak ada akustik door lah. Sebaliknya dia gantikan yang normal saja untuk bahagian sini. Seterusnya, untuk kursi pula. Kursi sebelum ni nak adjust dia gunakan elektrik, iaitu both lah. Tapi sekarang ni dia adjust dekat bahagian sini. Nampak ni? Kalau nak adjust kursi depan kan, kursi saya ni nampak? Ni ke depan, ni ke belakang. Both kita boleh adjust lah. So, dia removekan button. Adakah remove button boleh mengurangkan kos? Yes. Dia remove button. Satu button tu pun itu dah reducekan kos. So, button-button dia dah remove. So, semua digantikan dengan dekat screen, dekat bahagian sini. Dan seterusnya, untuk radio pun dah tak ada dah. Ya. Radio pun
dia remove. Walaupun yang ni dia ya dah lah tak ada Apple CarPlay, dah lah tak ada Android Auto. Lepas tu radio pun dia remove. Tapi ada yang katakan radio tak penting. Zaman sekarang tak ada orang dengar radio. Terpulang. Tapi bagi aku still dengar radio sampai sekarang ni. So radio tak ada, tapi still lah kalau kau nak dengar Spotify, YouTube dan sebagainya, semua masih lagi boleh search. Other than that, function-function dalam ni semua lagi maintain sama. Cuma satu pujian aku nak bagi lah, kamera depan ni memang clear gila. Ini memang original daripada kilang. Yang aku pasang third party tu memang agak buruk sedikit lah. Sama juga dengan dia punya ambient light. Untuk Tesla Model 3 sebelum ni ada ambient light, tapi sekarang ni untuk yang ni ambient light semua dia dah remove. Dan benda yang terakhir yang aku rasakan benda yang tak patut dia remove benda yang bagus, iaitu screen belakang. Kalau untuk sebelum ni dia ada screen belakang tau, dekat bahagian belakang ni, dekat aircon belakang. Tapi sekarang ni yang itu pun dia dah remove kan. Dia terpulang lah. Tapi bagi aku that is important untuk screen belakang. Itu antara kelebihan yang ada. Tapi sekarang ni dia dah tak ada. Other than that masih lagi maintain sama, kecuali dari segi suspension. Dan last but not least, Speaker dia dah downgrade kan, daripada 9 speaker sekarang ni jadi 7 speaker. But aku dah try tadi untuk buka lagu, ada slightly different sikit lah. Tapi for me 9 speaker tu lagi better of course lah kan. Apa benda mengarut kau cakap ni, of course 9 speaker lagi bagus benda tu. But sejujur cakap kau Tesla adalah antara speaker yang sedap. Dan juga kalau untuk sebelum ni, dia punya handling dia memang sedap. Kalau kau tak percaya, kau pergi showroom ni, kau bawa. Kau jangan bawa yang ramah ni, kau pergi bawa yang biasa. Confirm kau akan suka. Walaupun banyak benda yang dia downgrade ataupun dia kurangkan, tapi the good thing adalah dari segi range masih lagi sama, dia tak kacau. Full charge masih lagi boleh pergi 354 km, 0 to 100 6.2 second, itu tak kacau. But the only thing dari segi driving yang dia ubah lah dari segi suspension. Suspension ni adalah suspension yang lama tau. Dia bukan suspension yang baru. Suspension yang lama ni adalah dari segi model pre-facelift sebelum ini, yang mana rata-rata katakan dia punya suspension tu kurang sedikit berbanding daripada yang baru sekarang ni, yang bahagian baru. So that's why lah kita nak test. Kita tengok macam mana. And this is a rear wheel drive. Okay. Basically tak banyak beza sebenarnya dengan yang current one. Yang ini dia lebih soft sedikit berbanding daripada yang sedia ada. Sedia ada tu nampak lebih solid tau. Tapi dia ni lebih tak banyak beza sebenarnya. Ada sikit lah. Ataupun dalam arti kata lain, untuk yang current model tu, yang itu lebih solid. Tetapi yang ini macam a bit sikit, tak kena sikit. Sikit je, tak banyak. Basically kalau orang biasa bawa kereta macam biasa, you cannot feel the difference. But kalau cara macam kita orang yang jenis yang test kereta, kita ada course kita yang test kereta dari segi cornering, dari segi handling contohnya kan. So cara kita test slightly berbeza sikit berbanding daripada orang biasa lah. Tapi aku sebagai owner Tesla Model 3 yang dah pakai hampir 3 tahun, apa yang saya boleh katakan ataupun apa yang abang boleh katakan, tak banyak yang kita boleh rasakan. Walaupun yang ni dia dah downgrade kan kepada suspension yang lama. Tapi walaupun antara beberapa benda downgrade ni kan, kau rasa okey tak? Adakah acceptable dengan benda macam ni? Dengan harga RM147,000, RM20,000 lagi murah daripada base model yang sedia ada, dengan beberapa kekurangan ataupun benda-benda yang dia dah downgrade kan. Persoalan yang lebih penting, boleh beli ke tidak? Kalau katanya aku, dengan benda-benda yang dia drop ni, benda-benda yang okey je, benda-benda yang acceptable. Tak ada ambient light, tak ada manual yang itu sumber pakai screen. So memang selama ni pun control pakai screen juga benda tu. Dari segi dia punya rim, okey lah, at least dia bagi cover lah, tak adalah buruk sangat. Kalau lah dia punya cover ni hilang kan, buruk babe. Buruk. Aku rasa lagi buruk daripada Azia lagi cantik daripada dia kan. Itu yang kacau sikit lah. Tapi ada dan bagi aku, dengan RM147,000, yes, it's a good buy benda tu. Okey weh, aku rasa okey. Harga aku rela ambil yang ini RM147,000. Yang harga dia mungkin lagi murah dengan benda-benda yang begitu kurang. Sebab benda-benda yang dia buang tu benda yang bukan kita guna setiap kali. Skrin belakang tak semestinya. Kecuali kalau kau ada anak kecil yang selalu nak pakai tu, yes, itu important. Yang ni tak sesuai pada kau. Tapi at least dia ada another option untuk kau pilih versi yang paling low spec, versi yang
paling rahmah. Okay? So, apa komen korang? Yang nak beli tu kan, guna promo code aku. Dapat extra diskaun RM1,000. Tak pakai, tak dapat RM1,000. Kan? Okay? So, and macam biasalah, thank you for the watching. Macam biasa, kalau ada seorang lagi, boleh nyatakan dekat ruangan komen bawah. Macam biasa, thank you for the watching. And bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni, masih subscribe, bantu subscribe, bantu tekan lonceng, follow juga lah segala social media datang, Facebook, IG, TikTok, Panlaju. Dan kita akan jumpa pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Rahmah Rahmah